Assalamualaikum dan salam sejahtera. Salam UTM Sanjungan Bangsa dan salam Malaysia Madani. Dalam sesi ini, saya akan menerangkan panduan lengkap permohonan pelajar keluar negara bagi aktiviti program pertandingan mobiliti ataupun lawatan akademik yang melibatkan penyertaan pelajar UTM di dalam modul 9, panduan permohonan pelajar keluar negara. Ramai pelajar menganggap proses ini rumit, tetapi sebenarnya ia boleh difahami dengan mudah jika kita melihatnya sebagai satu perjalanan yang mempunyai beberapa stesen utama. Di akhir sesi ini, pelajar akan memahami proses permohonan, dokumen yang diperlukan dan perkara penting yang perlu diberi perhatian sebelum berlepas. This session we're going to be done in dual language. In this session, I will explain the complete guide for student applications abroad for activities, programs, competitions, mobility, or academic visits that involve the participations of UTM students. Many students think this process is complicated, but actually it can be easily understood if we see inside a journey that has several main stations. At the end of this session, students will understand the application process, required documents, and important things to pay attention to before your departure. 3 objektif utama. Terdapat 3 objektif utama yang ingin dicapai melalui modul ini. Pertama, memahami keseluruhan laluan permohonan dari peringkat universiti sehingga mendapat pelepasan akhir daripada Wisma Putra. Kedua, mengenal pasti dokumen-dokumen penting yang perlu disediakan oleh pelajar dan pihak pengajuan program. Ketiga, membantu pelajar mengelakkan kesilapan lazim yang sering menyebabkan kelewatan atau kegagalan dalam proses permohonan. Dengan memahami 3 perkara ini, pelajar dapat merancang program lebih awal dan mengurangkan risiko masalah pada saat akhir. The 3 main objective. There are 3 main objectives to be achieved through this module. First, understand the entire application process from the university level until getting the final clearance from Wisma Putra. Secondly, identify important documents that need to be provided by students and program organizer. And third, help the student to avoid common mistakes that often cause delays or failures in the application process. By understanding these 3 things, students can plan their programs in advance and reduce the risk of problem at the last minute. Slide ketiga. Peta perjalanan or the roadmap. Secara keseluruhannya, proses ini boleh dibahagikan kepada 4 stesen. Stesen pertama ialah mendapatkan kelulusan akademik dan antarabangsa melalui Pejabat UTM International dan Timbalan dan Pencaksilat Akademik dan Antarabangsa. Dengan menghantar permohonan di international.utm.my Student Mobility Portal, anda boleh mendapatkan borang permohonan kepada permohonan anda mengikut kepada kategori yang tertera seperti Student Exchange, Research Internship, International Invitation, Summer School Abroad, Outbound Academic Visit dan Special Program Invitation. Stesen kedua ialah pelajar menyediakan dokumen yang diperlukan oleh BAPP dan stesen ketiga melibatkan semakan BAPP dan seterusnya perangkuan daripada Timbalan dan Chancellor Haiwan Pelajar dan Antarabangsa. Dan di stesen keempat, pelepasan akhir daripada Wisma Putra. Walaupun terdapat 11 langkah keseluruhan, 4 stesen ini memudahkan anda memahami perjalanan permohonan secara menyeluruh. Overall, this process can be divided into 4 main stations. The first station is to obtain the academic and international approval through UTM International Office, Deputy Vice Chancellor Academic and International Office, by providing the program approval letter. The second station is to prepare the document required by BAPP. The third station involves BAPP review and certification from the Deputy Vice Chancellor of Student Affairs. And the fourth station is the final release from Wisma Putra. Although there are 11 in total, these 4 stations make it easier for us to understand the application process as a whole.
Ingin diingatkan kepada para pelajar sebelum memohon permohonan kepada pejabat UTM International bagi kelulusan keluar negara oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, anda perlulah mendapatkan kelulusan kepada program anda dengan memajukan kertas kerja dan juga seterusnya kelulusan kepada program tersebut. Bagi kelab dan persatuan di bawah BAPP, kelulusan anda adalah melalui MPP ataupun pejabat BAPP sendiri di bawah TNC HEPA. Dan jika program tersebut di bawah college dan ialah pengetua dan juga seterusnya untuk akademik, di bawah fakulti, dekan, sama ada UGS ataupun SPS. Kelulusan akademik oleh pejabat Timbalan Naib Chancellor Antarabangsa, Akademik dan Antarabangsa. The Academic and International Approval. Stesen pertama merupakan pintu masuk kepada keseluruhan proses. Pelajar perlu menghubungkan permohonan melalui UTM Mobility Portal. Permohonan ini akan diproses oleh pihak pejabat UTM International dan seterusnya dipertimbangkan oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Tujuan utama peringkat ini adalah untuk memastikan program yang akan anda sertai mempunyai nilai akademik dan selari dengan aspirasi universiti. Output paling penting daripada stesen ini ialah surat kelulusan keluar negara. Tanpa surat ini, pelajar tidak boleh meneruskan ke peringkat seterusnya. The first station is the official gateway to the entire process. Student must submit your application through the UTM Mobility Portal at UTM International website. This application will be processed by UTM International and then considered by the Deputy Vice Chancellor, Academic and International. The main purpose of this stage is to ensure that the program to be tendered has academic value and in line with the university aspirations. The most important output from this session is the letter of approval by Deputy Vice Chancellor of Student Affairs, Deputy Vice Chancellor of Academic and International for you to go abroad. Without this letter, student cannot proceed to the next stage. So you may go again to international.utm.my, go to the UTM Mobility Portal and choose your category of application, or go directly to UTM International office. So, session 2 is the document or 6 document required by BAPP. Selepas memperoleh kelulusan universiti, iaitu surat kelulusan keluar negara oleh pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, pelajar perlu menyediakan 6 dokumen utama untuk semakan BAPP. Dokumen tersebut termasuklah surat permohonan keluar negara oleh pelajar, borang permohonan HEPA, surat kelulusan program daripada JTNC HEPA jika program anda adalah di bawah kelab dan persatuan, dan kertas kerja yang telah diluluskan serta surat jemputan atau tawaran daripada institusi luar dan juga surat kelulusan keluar negara yang diperoleh pada stesen pertama, iaitu sekali lagi surat kelulusan daripada pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. Saya menekankan bahawa ke-6 dokumen ini saling melengkapi antara satu sama lain. Kekurangan walaupun satu dokumen boleh menyebabkan proses semakan tertangguh. 6 required document by BAPP. After obtaining university approval, student need to prepare the document for BAPP review. This document include an application letter by the student, an HEPA application form, a program approval letter from HEPA or BAPP, or if you are under the club association, approved paperwork, an invitation letter or offer from an overseas institution, and also an approval letter by Deputy Vice Chancellor of Academic and International that you obtained at the first station. I would like to emphasize that these 6 documents complement each other. So the lack of even one document can cause the review process to be delayed. Semakan BAPP dan perangkuan Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni. Session 3, BAPP Review and TNC HEPA Certification. Di peringkat ini, BAPP akan menyimak keseluruhan dokumen yang telah dihantar oleh pelajar. Peraturan paling penting yang perlu diikuti atau diingati ialah permohonan perlu dihantar mengikut tempoh masa yang telah ditetapkan, iaitu 2 bulan sebelum tarikh berlepas, termasuk dengan kelulusan program serta kelulusan kertas kerja yang telah disabit oleh pelajar, dituruti dengan kelulusan keluar negara oleh pejabat Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa. BAPP akan memastikan semua dokumen lengkap dan mematuhi keperluan universiti. Selepas itu,
Timbalan Net Chancellor Haiwa Plaza dan Alumni akan memberikan perakuan rasmi bagi pihak universiti. Perlu difahami bahawa pelajar tidak menghantar dokumen terus kepada Wisma Putra. Semua urusan dibuat melalui saluran rasmi universiti. At this stage, BAPP will review all documents that have been submitted. The most important rule to remember is that application must be submitted at least 2 months before the program dates. BAPP will ensure that all documents are complete and comply with university requirements. After that, the Deputy Vice Chancellor of Student Affairs and Alumni will provide an official certificate on behalf of the university. It is important to understand that students do not send documents directly to Wisma Putra. All matters are handled through the university official channels. Session yang keempat, pelepasan akhir Wisma Putra. Session 4, final departure from Wisma Putra. Selepas mendapat perakuan universiti, BAPP akan mengemukakan permohonan kepada Wisma Putra sebagai wakil rasmi universiti. Setelah mendapat perakuan daripada Timbalan Net Chancellor Haiwa Plaza dan Alumni, permohonan anda akan dimajukan kepada pihak Wisma Putra. Pada peringkat ini, tindakan pelajar hanyalah menunggu keputusan rasmi. Sekiranya permohonan diluluskan, Wisma Putra akan mengeluarkan surat tiada halangan ke luar negara. Dokumen ini merupakan pengesahan bahawa pelajar telah mendapat pelepasan rasmi daripada pihak kerajaan untuk menjalankan aktiviti di luar negara. Final departure from Wisma Putra. After receiving the university approval, BAPP will submit the application to Wisma Putra as the official representative of the university. At this stage, the student action is only to wait for the official decision. If the application is approved, Wisma Putra will issue a letter of no obstacles to travel abroad. This document is a confirmation that the student has received official clearance from the government to carry out activities abroad. Matriks penjaga pintu, the gatekeeper matrix. Jika kita lihat, proses ini secara lebih strategik, terdapat 3 penjaga pintu utama yang perlu dilalui. Penjaga pintu pertama ialah Pejabat Timbalan National Akademik dan Antarabangsa melalui Pejabat UTM International yang akan menilai aspek akademik dan mobility program tersebut. Yang kedua ialah Pejabat Timbalan Chancellor Haiwa Plaza dan Alumni melalui BAPP yang menilai pematuhan terhadap peraturan aktiviti plaza. Dan penjaga pintu ketiga ialah Wisma Putra, iaitu Kementerian Luar Negeri yang akan menilai aspek keselamatan dan kesesuaian destinasi dari sudut diplomatik dan hubungan antarabangsa. Setiap pihak mempunyai fokus semakan yang berbeza dan memainkan peranan penting dalam memastikan keselamatan serta keberkesanan program. If we look at this process more strategically, there are 3 main gatekeepers that need to be passed. The first gatekeeper is the Office of Deputy Vice Chancellor of Academic and International through UTM International Office that evaluates the academic and mobility aspect of the program. And the second gatekeeper is the Office of Deputy Vice Chancellor of Student Affairs and Alumni through BAPP, who assesses compliance with the student activity regulations. And the third gatekeeper is Wisma Putra, who evaluates the security aspect and suitability of the destination from a diplomatic and international relations point of view. Each party has a different review focus and plays an important role in ensuring the safety and effectiveness of the program. Semakan pra-pelepasan, pre-departure review. Walaupun semua kelulusan telah diperoleh, terdapat beberapa tanggungjawab yang masih terletak di bawah tanggungjawab pelajar sendiri. Pertama, ialah memastikan pasport dan visa berada dalam keadaan yang sah. Kedua, mendapatkan pelepasan akademik daripada pensyarah dan fakulti sekiranya terdapat kelas atau peperiksaan yang terlibat sepanjang program. Ketiga, memastikan maklumat pegawai pengiring disahkan dan direkodkan dengan lengkap. Kelulusan universiti ini tidak menggantikan tanggungjawab peribadi pelajar dalam perkara-perkara ini. Pre-departure review. Even though all approval have been obtained, there are still some responsibilities that remain the students' own responsibility.
The first is to ensure that passport and visas are valid. Second, to obtain academic clearance from lecturer and faculty if there are classes or exams involved. And third is to ensure that the escort officer information is verified and recorded completely. University approval does not replace the student personal responsibility in this matter. Now we move to the ekosistem perlindungan insurans or insurance protection ecosystem. Keselamatan pelajar semasa berada di luar negara merupakan perkara yang sangat penting. Oleh itu, peserta disarankan dan diwajibkan untuk mendapatkan perlindungan insurans yang sesuai sepanjang tempoh program. Pelajar perlu memahami bahawa perlindungan insurans berkumpulan yang disediakan oleh penganjur mungkin mempunyai had tertentu. Justeru, pelajar perlu menyemak tempoh perlindungan dan memastikan polisi tersebut meliputi keseluruhan perjalanan termasuk penerbangan, pergi dan pulang. Insurance Protection Ecosystem. The safety of students while abroad is of utmost importance. Therefore, participants are advised or required to obtain appropriate insurance coverage throughout the duration of the programs. Students should understand that group insurance coverage provided by the organizer may have certain limitation. Therefore, students should check the coverage periods and ensure that the policy covers the entire trip, including outbound and return flights. So, student is strongly advised to take your travel insurance for your coverage and safety when you are abroad. Protokol di negara asing. Protokol in foreign countries. Semasa berada di luar negara, pelajar bukan sahaja mewakili diri sendiri tetapi turut membawa nama universiti dan negara. Oleh itu, pelajar perlu menjaga integriti institusi dengan mematuhi semua peraturan universiti dan etika pelajar. Pelajar juga perlu mematuhi undang-undang negara yang dilawati tanpa kompromi. Selain itu, pelajar hendaklah membuat pendaftaran atau laporan diri kepada kedutaan atau Suruhanjaya Tinggi Malaysia seperti yang diarahkan dalam surat kelulusan. While abroad, students not only represent themselves but also carry the name of the university and the country. Therefore, students must maintain the integrity of the institutions by complying with all university regulations and student ethics. Students must also comply with the laws of the country they are visiting without compromise. In addition, students must register or self-report to the Malaysian Embassy or High Commission as instructed in the approval letter. Arahan pasca pendaratan, post-landing instructions. Selepas program tamat, tanggungjawab pelajar belum selesai sepenuhnya. Dalam tempoh 2 minggu selepas pulang, peserta perlu mengemukakan laporan program melalui saluran yang ditetapkan. Laporan ini perlu mengandungi ringkasan aktiviti yang dijalankan, refleksi pembelajaran, pencapaian program dan juga cadangan penambahbaikan. Laporan ini penting bagi tujuan rekod universiti dan penambahbaikan program pada masa hadapan. Post-landing instructions. After the program ends, student responsibilities are not fully completed. Within 2 weeks after returning, participants must submit a program report through the designated channels. This report must contain a summary of the activities carried out, reflections on learning, program achievement, and suggestions for improvement. This report is important for the purposes of university's record and future program improvement. Hub rujukan utama, the directory. Sekiranya pelajar memerlukan bantuan atau penjelasan lanjut, terdapat 2 rujukan utama yang boleh dihubungi. Yang pertama ialah BAPP, Bahagian Aktiviti dan Pembangunan Pelajar, Jabatan Timbalan Net Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni sebagai pusat rujukan utama di peringkat universiti. Yang kedua ialah Wisma Putra, Kementerian Luar Negeri sebagai pihak yang menguruskan pelepasan rasmi kerajaan. Namun, untuk urusan pelajar UTM, saluran komunikasi hendaklah melalui universiti terlebih dahulu. Key Referral Hub. If students need further assistance or clarifications, there are 2 main references that can be contacted. The first is BAPP as the main reference center at university level,
And the second is Wisma Putra as the party that managed the official government release. However, for UTM Student Affairs, the communication channel must go through the university first. Kesilapan lazim dan tindakan betul, common mistake and correct actions. Ini merupakan antara kesilapan yang paling kerap berlaku. Pertama, pelajar menghantar permohonan kurang daripada tarikh yang ditetapkan. Kedua, pelajar cuba berurusan terus dengan Wisma Putra tanpa melalui saluran universiti. Ketiga, pelajar memohon pelepasan ke luar negara sebelum kelulusan kertas kerja dan juga kelulusan program diperoleh terlebih dahulu. Amalan terbaik ialah merancang lebih awal, memastikan semua dokumen lengkap dan sentiasa menggunakan saluran rasmi universiti. Common mistakes and correct actions. This is one of the most common mistake. First, students submit application less than the period given or less than 2 months before the program schedule. Second, students try to deal directly with Wisma Putra without going through the university channels. And third, student apply for overseas release application before the program paperwork approval and also before the program approval is obtained. Best practice is to plan ahead, ensure all documents are complete and always use official university channels. Ringkasan proses keseluruhan, summary of the overall process. Sebagai rumusan, proses ini bermula dengan permohonan melalui UTM Mobility Portal. Selepas mendapat kelulusan universiti, pelajar menyediakan dokumen untuk semakan BAPP bagi perakuan Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni sebelum dihantar ke Wisma Putra. Setelah Wisma Putra mengeluarkan surat tiada halangan keluar negara, dokumen akan diserahkan kepada pelajar dan proses pelepasan dianggap selesai. Jika dirancang dengan baik dan semua syarat dipenuhi, proses ini sebenarnya sangat teratur dan mudah diuruskan. Summary of the overall process. In summary, the process begins with an application through the UTM Mobility Portal to UTM International Office for the Deputy Vice Chancellor of Academic and International Approval. After receiving university approval, students prepare the document for the Wisma Putra clearance through the Office of Deputy Vice Chancellor of Student Affairs and Alumni by BAPP. And after Wisma Putra issue a no obstacle letter, the document will be returned to the student and the release process is considered complete. If planned well and all requirements are met, this process is actually very orderly and easy to manage. Secara ringkasnya, bagi permohonan ke luar negara, apa yang penting untuk pelajar lakukan pertama sekali adalah mendapatkan kelulusan kepada kertas kerja program dan seterusnya mendapat surat kelulusan program. Jika kelab dan persatuan di bawah HEPA, sama ada untuk program akademik di bawah MPP ataupun kelab persatuan bukan akademik di bawah BAPP, mendapat surat kelulusan dan kemudian mengunjungi kaunter UTM International ataupun menghubungi pihak UTM International, pejabat UTM International untuk mendapatkan kelulusan kepada surat kelulusan oleh Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa melalui pihak UTM International. Ataupun melawat portal mobility mereka di international.utm.my dan seterusnya student mobility portal. Kemudian setelah pelajar mendapat surat kelulusan daripada pihak Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Antarabangsa, pelajar terus ke BAPP ataupun menghantar permohonan bagi surat tiada halangan keluar negara oleh Wisma Putra melalui BAPP yang akan diperakukan oleh Timbalan Naib Chancellor Haiwan Pelajar dan Alumni. Kemudian seterusnya setelah kami mendapat semula ataupun mendapat kelulusan tiada halangan keluar negara, kami akan maklumkan kepada pelajar dan proses permohonan keluar negara itu telah selesai oleh pelajar. Jadi diharapkan dengan pengesahan ini, sebagai penutup, saya ingin mengingatkan bahawa proses ini bukan sekadar prosedur pentadbiran tetapi satu mekanisme yang memastikan keselamatan, kebajikan dan imej universiti sentiasa terpelihara. Apabila pelajar berada di luar negara, mereka membawa nama UTM dan juga Malaysia. Oleh itu, rancang lebih awal, patuhi proses yang ditetapkan dan manfaatkan peluang antarabangsa ini sebaik mungkin.
In conclusion, I would like to remind you that this process is not just an administrative procedure, but a mechanism that ensures the safety, welfare, and image of the university are always maintained. When students are abroad, they carry the name of UTM and also Malaysia. Therefore, plan ahead, adhere to the set process, and make the most of this international opportunity. Is one of remarkable experience for you. Therefore, thank you. Any questions, you can direct it to bapphup@utm.my, or you can contact us at 097753005. Terbang tinggi, power nama universiti. Thank you.